Dua last. Saya punya cucu baru tested ni, dengue dengan influenza. Itulah. Dua-dua sekali. Siapa Mazrah? Anak siapa? Afa baru. Malam dia yesterday dia tak sekolah, demam. And then today dia rasa better, dia pergi sekolah. Sekolah Boleh mula dah ya? Okey, baik. recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang yang mulia ini kita masih lagi diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat sama-sama kita mengadakan pengajian ilmu kita secara one off untuk kita membincangkan berkenaan dengan tajuk tadabbur surah Al-Fatihah. Baik, suratul Fatihah adalah merupakan surah yang pertama mengikut susunan di dalam Al-Quran. Walaupun wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi SAW bukanlah surah Al-Fatihah, tetapi surah Al-Alaq sebagaimana yang kita maklumi melalui sirah Nabi SAW. Namun dari sudut susunan semula, setelah Quran itu sempurna turun keseluruhan ayatnya 6,236 ayat, kemudiannya surah dalam Quran ini telah disusun semula dengan secara tertib susunan yang disebut sebagai tauqifi. Tauqifi itu adalah merujuk kepada susunan yang berdasarkan kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bukan ijtihadi, dia bukan berdasarkan kepada ijtihad Nabi SAW dalam menyusun tertib surah dalam Al-Quran, tetapi dia berlaku dengan secara tauqifi. Ketika mana Jibril AS mendatangi Nabi SAW setiap kali di dalam bulan Ramadan, ketika Jibril bertadarus dengan Nabi SAW, maka pada ketika itulah disusunnya susunan surah dan tertib surah dalam Al-Quran ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat suratul Fatihah ini menjadi surah tempat yang pertama yang telah disusun secara tertibnya di dalam mushaf Al-Quran Al-Karim. Dan kenapa surah ini menjadi surah yang pertama? Bersesuaian dengan nama surah ini yang diberi nama sebagai Al-Fatih. Al-Fatih maknanya pembuka ataupun pendahuluan ataupun merujuk kepada muqaddimah dan juga diberi maksud kepada makna kunci dan seumpama dengannya lah. Ini merujuk kepada nama bagi surah Al-Fatihah ini. Sebab dia adalah pembuka, dia adalah kunci, dia adalah pendahuluan bagi segala surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Baik, kalau kita lihat sebelum kita nak pergi kepada tadabbur isi kandungannya,
seolah-olah Allah Ta'ala ingin memberi kepada kita satu sinopsis, satu gambaran awal. Maknanya surah Al-Fatihah ini dinamakan Fatih, seolah-olahnya dia adalah surah yang menjadi kunci untuk membuka hati manusia dalam mengenal Quran. Kerana setiap perkara itu, kata para ulama, likulli syai'in babun, setiap benda tu ada pintunya. Wa likulli babin miftah, dan setiap bagi pintu itu ada kuncinya. Jadi hati manusia ni ada pintunya, ada laluannya, dan bagi untuk masuk ke dalam laluan itu pastinya ada kuncinya. Kerana kita tak mungkin dapat masuk ke satu tempat tanpa melalui laluannya, dan tanpa kita boleh memasukinya melainkan dengan menggunakan kuncinya. Maka seolah-olah memberikan satu gambaran bahawasanya surah pertama yang boleh membuka pintu hati manusia, atau surah pertama yang perlu manusia ketahui, manusia pelajari, manusia mengambil pengajaran daripadanya, adalah merupakan suratu Al-Fatihah. Ya. Dan juga boleh difahami maksudnya bagaimana surah Al-Fatihah ini juga adalah pembuka untuk kita mengenal segala surah-surah yang lain yang terkandung di dalam ayat Al-Quranul Karim. Seolah-olahnya Allah memberikan pada kita satu gambaran, jika kamu ingin mengenali segala kandungan intipati di dalam 114 surah yang diturunkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, kamu dapat summarize, kamu dapat meringkaskan baki 113 surah itu tadi di dalam intipati kandungan suratu Al-Fatihah. Begitulah keistimewaan Al-Fatihah, kerana dia membuka pintu hati manusia sebagai muqaddimahnya, kerana dia kuncinya, kerana Quran ni kitab hidayah, dan hidayah pastinya tempatnya adalah di hati. Ya, maka sebab itu untuk mengenal 113 surah lagi, asasnya, tunjangnya, terasnya adalah terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ya, jadi kalau kita mengenali surah Al-Fatihah, berarti kita telah mendapat gambaran keseluruhan intipati yang terdapat daripada 114 surah yang terkandung di dalam ayat Al-Quran Al-Karim itu. Ya. Baik. Ini adalah kenapa penting surah Al-Fatihah itu diletakkan sebagai surah yang pertama di dalam susunan tertib surah-surah yang berada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ini satu benda yang kita perlu fahami dan kita perlu mengambil pengajarannya. Baik. Kemudiannya kita pergi kepada tadaburnya. Okey, sebelum saya nak pergi kepada tadaburnya itu, saya nak pergi kepada nama-nama yang diberi kepada suratu Al-Fatihah ini sebagai satu, orang kata apa, muqaddimah sajalah, ya. Baik, surah Fatihah ni ada banyak fadilatnya, kelebihannya saya ringkaskan saja. Surah ini dinamakan antara surah yang a'zam, surah yang agung, ya. Sehingga kan dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan daripada Abi Sa'id Rafi', dia mengatakan, telah berkata kepada aku Rasulullah SAW, Nabi bersabda kepadanya, ala u'allimuka a'zama suratin fil Quran qabla an takhruja minal masjid. Nabi kata, wahai Abu Sa'id, nak tak aku ajar kepada engkau satu surah yang paling agung sebelum kau keluar daripada Masjid Nabawi ini. Ketika itu Nabi SAW memegang tanganku, ya, dan Nabi mengajarkan kepada aku surah ini. Jadi mereka berkata, Abu Sa'id kata, ya Rasulullah, baik, ajarkanlah kepada aku apakah surah yang paling agung yang terdapat dalam Quran. Maka Nabi SAW bersabda, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya sab'ul mathani wal Quranul azim alladhi utituhu. Sesungguhnya ia adalah surah Al-Fatihah yang 7 kali berulang-ulangan ayatnya yang kita baca di dalam solat, dan juga Quran yang agung ini, yang mana antaranya surah Fatihah ini yang telah Allah Ta'ala turunkan, ya, kepada aku. Ini satu keistimewaan yang sangat besar, ya, sampai
Kalau dalam Quran ada ayat yang paling agung, iaitu ayatul kursi, tapi dalam Quran juga ada surah yang paling agung, iaitu merupakan surah Al-Fatihah. Ya. Selain itu, surah Fatihah adalah surah yang tak pernah Allah Ta'ala turunkan sepertinya di dalam kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Allah tak pernah beri kepada mana-mana Nabi seperti intipati kandungannya dalam surah Fatihah sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabi SAW di dalam Al-Quran untuk umat Nabi SAW. Kerana itu ada disebutkan ma anzalallahu fit Taurah wala fil Injil. Allah tak pernah menurunkan seperti apa yang ada dalam kitab Taurat, seperti apa yang ada dalam kitab Injil, maupun kitab-kitab yang lain, Zabur ke, Suhuf Ibrahim dan sebagainya, melebihi daripada mithla ummil Quran, seperti mana Allah turunkan ibu kepada Quran. Jadi salah satu daripada nama Al-Fatihah adalah Ummul Kitab ataupun dipanggil Ummul Quran, iaitu induk kepada Al-Quran ataupun induk kepada Al-Kitab. Iaitu ayat 7 yang berulang-ulang, yang mana Nabi bersabda wahiya maqsumatun baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Iaitu satu-satunya surah yang Allah telah bahagikan dalam satu surah itu dua pecahan. Iaitu satu pecahan bagi hak Allah, satu pecahan lagi bagi hamba Allah di atas apa yang mereka minta. Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakannya atau akan memperkenankannya atau akan memberikannya. Jadi ini satu keistimewaan yang sangat mulia. Sebab tu di antara surah yang kata para ulama yang dihasadkan oleh Yahudi dan ahli kitab, ia adalah merupakan surah Al-Fatihah. Kenapa mereka hasad kepada umat Nabi SAW? Kerana surah Al-Fatihah ini adalah surah yang tidak pernah Allah turunkan, tidak pernah Allah hadiahkan kepada umat Nabi-Nabi yang terdahulu. Ini adalah salah satu daripada hadiah yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada umat Nabi SAW. Dan banyak lagi lah yang sebut tentang keistimewaan surah Fatihah ni. Antara yang saya boleh akhiri untuk kelebihan surah Al-Fatihah adalah satu ketika Nabi SAW duduk dengan Jibril AS. Tiba-tiba baginda mendongakkan wajahnya ke langit dan Nabi nampak pintu langit terbuka. Ya, kemudian berkatanya Jibril AS, pada hari ini pintu langit dibuka, sedangkan dia tidak buka pintu langit pada waktu ini. Jibril kata, ya Rasulullah, patutnya pintu langit tak terbuka waktu-waktu ini, tapi sekarang ni pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka. Dan pada ketika itu Nabi SAW melihat turunnya satu malaikat. Fanazala malakun, turunnya satu malaikat. Kemudian Jibril kata, hadza malakun nazala ila al-ard lam yanzil qat illa al-yawm. Jibril kata, ya Rasulullah, ini malaikat ni turun yang sebenarnya malaikat ni tak pernah turun ke bumi ni. Tak pernah turun ke bumi ni. Hari ni baru malaikat ni turun. Tapi tak tahulah apa nama malaikat tu apa, tak tahulah, wallahu alam. Cuma Jibril bagi tahu malaikat ni turun yang sebenarnya dia tak pernah turun pun dekat dunia. Ni memang tugasnya di langit Allah SWT yang Allah tugaskan. Hari ini dia turun. Fasallama, lalu dia memberi salam. Lalu berkata, abshir binurain utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun min qablik. Sesungguhnya berita gembira kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah telah merintahkan aku untuk membawa turun dua cahaya. Nurain, dua cahaya. Maksudnya surah yang membawa cahaya. Yang tak pernah Allah bagi surah yang bercahaya seperti ini kepada mana-mana Nabi sebelum daripada engkau ya Rasulullah. Maknanya specialnya Nabi SAW, specialnya syariat Nabi SAW, Al-Quran dan juga umat Nabi SAW, sebab kita dapat satu berita gembira. Dan pastinya berita gembira ni bukan gembira yang sementara, tapi gembira yang abadi selamanya, iaitu kerana kita telah menerima, Nabi SAW telah menerima dan kita telah menerima daripada Nabi SAW surah Al-Fatihah. Sebenarnya antara nikmat yang kita kena syukuri adalah kita dapat menerima, menghafal, membaca, memahami surah Al-Fatihah.
betapa nikmatnya surah ini. Ya, betapa berharganya surah ini. Ya, malanglah kalau siapa yang macam dia kata, saya hafal Fatihah ni rasa macam tak ada apa-apa feeling. Rasa macam biasa-biasa. No hard feeling. Tak ada rasa bangga. Oh, kalau hafal surah-surah yang panjang pun kita rasa macam kita upgrade sikit. Masya Allah. Kenapa begitu? Padahal tidak sah solat tanpa Al-Fatihah. Kalau surah lain kita hafal pun, kita baca dalam solat, kita tak baca Fatihah, Allah tak terima solat kita. Allah tak terima solat kita. Bacalah 113 surah pun dalam solat kita, kita tolak surah Al-Fatihah, solat kita tidak sah. Solat kita akan batal. Solat kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan hubungan Al-Fatihah dengan solat yang merupakan sebaik-baik ibadat. Ibadat yang paling dicintai oleh Allah. Allah tak mengasingkan Al-Fatihah daripada solat. Bahkan Allah jadikan asbab solat itu diterima kerana terdapat padanya bacaan Al-Fatihah. Jadi rugilah kalau siapa yang tak menghargai surah Fatihah ni. Sebab saya pernah terbaca ada riwayat kisah mengenai Imam Abu Hanifah atau namanya Nu'man bin Thabit rahimahullahu ta'ala anhu. Dalam satu riwayat yang dinukilkan oleh anak-anak muridnya, yang mana ketika mana Abu Hanifah ataupun Imam Hanafi, bila dia dapat tahu anaknya telah menghafal surah Fatihah, anak dia masih kecil lagi, sudah pun menghafal surah Al-Fatihah. Bila dia dapat tahu dia punya seronok Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ni selain daripada dia ulama', dia meniaga kain, ya, dia meniaga macam butik lah, zaman sekarang ni kita panggil butik lah, ya. Dia tutup kedai dia awal, dia tutup niaga awal, ya. Jarang orang nak tutup kedai awal ni, sebab dia dapat berita yang anak ni sudah menghafal surah Fatihah. Dan apa dia buat? Dia pergi pada guru yang mengajar anaknya menghafal surah Fatihah dengan bacaan yang baik, dengan bacaan yang betul, dengan bacaan yang tepat. Dia beri kepada gurunya 7 dinar emas. Ya, kerana seronoknya Imam Abu Hanifah, anaknya dah berjaya membaca surah Al-Fatihah, menghafalnya dengan baik dan dengan betul. Ini yang diriwayatkan dalam Tabaqat oleh ulama-ulama mazhab Hanafi. Kita hari ni cucu kita hafal Fatihah, anak kita hafal Fatihah, kita rasa macam alah Fatihah je apa sangat. Sebab kita merendah-rendahkan surah ini kerana kita jahil dan kita tak rasa surah ni adalah surah yang sangat bernilai dan berharga, ya. Baik. Yang kedua selepas surah Fatihah adalah khawatim suratil Baqarah, iaitu Allah berikan penutup surah Al-Baqarah, iaitu 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Jadi ini 2 cahaya yang Allah berikan pada Nabi SAW, yang Nabi SAW tinggal untuk kita. Kalau kita tak jaga 2 cahaya ni, kita bermasalah, ya. Kerana yang keduanya adalah penutup surah Al-Baqarah, bermula daripada Amanar Rasul sehinggalah fansunna 'alal qaumil kafirin, yang mana baginda mengakhiri hadis tu, lan taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Tak ada siapa pun yang baca setiap huruf dalam Al-Fatihah atau dalam 2 ayat terakhir Al-Baqarah, melainkan Allah akan berikan kepadanya pahala. Hadis setengah mengatakan melainkan Allah akan berikan kepadanya hajatnya. Maksudnya kalau dia baca surah Fatihah, kemudian dia baca 2 ayat terakhir Baqarah, lalu dia berdoa, melainkan apa yang diminta Allah Subhanahu Wa Taala akan mengkabulkannya. Ya, kenapa 2 surah ini dianggap sebagai cahaya? Kerana dia adalah merupakan cahaya yang memastikan cahaya iman dan cahaya taufik dan cahaya hidayah Allah Ta'ala sentiasa bersinar di dalam hati orang-orang mukmin. Sebab kalau kita tengok nanti surah Fatihah banyak menyentuh tentang soal-soal kepentingan hidayah, kepentingan taufik, dan di penutup surah Al-Baqarah yang menyebutkan tentang kepentingan untuk kita istiqamah di atas jalan hidayah, ya, dan untuk kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jauhkan kita daripada kesesatan, kekufuran dan seumpama dengannya. Okey, baik. Itu di antaranya saya tak nak lanjutkan lagi nama-nama bagi surah Al-Fatihah sebab sangat banyak. Saya takut kita tak sempat nak
menumpukan kepada tadabbur surah Al-Fatihah kita. Baik. Yang pertama kita lihat suratul Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam banyak-banyak surah, hanya ada 2 surah sahaja yang basmalah adalah sebahagian daripada surah itu. Selain Fatihah, surah apa? Agak-agak siapa tahu? Selain daripada Al-Fatihah, ada lagi satu surah yang basmalah menjadi sebahagian daripada ayat di dalam surah tersebut. Sebab itu, kalau kita baca Al-Fatihah, kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka menurut sebahagian mazhab, majoriti mazhab, maka ia dikira sebagai kita tidak membaca Al-Fatihah. Sebab Bismillah atau Basmalah dia termasuk daripada sebahagian daripada 7 ayat daripada surah Al-Fatihah. Satu lagi surah yang Basmalah termasuk daripada bahagian surah itu adalah merupakan surah An-Naml, iaitu surah semut yang kita baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ketika mana Nabi Sulaiman AS menulis sepucuk surat kepada Bilqis untuk mengajak dia agar dia memeluk Islam, beriman dan sebagainya. Baik, hanya ada 2 surah saja dalam Quran yang perkataan basmalah adalah sebahagian daripada isi kandungan surah tersebut. Okey, kita balik semula. Jadi surah Fatihah dimulai dengan basmalah. Kenapa Allah mulakan dengan basmalah? Ini satu benda yang sangat menarik untuk kita bincangkan. Yang pertama, surah Fatihah dia bukan bermula dengan begini Ismullah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi dimulai dengan Bismillah, dengan huruf ba. Kalau kita belajar bahasa Arab, huruf ba ni dalam bahasa Arab ada banyak makna. Tapi makna yang tepat bagi Bismillah ni, ba tu adalah dinamakan sebagai lil musahib. Musahib ni maknanya apa? Iaitu berdampingan. Perkataan sahabat kan, musahib. Maknanya sentiasa berdampingan. Tidak boleh dipisahkan, tidak boleh diasingkan. Seolah-olahnya Allah nak ajar kita dalam suratul Fatihah, tidak ada satu perkara dalam hidup kita ini yang kita kena pisahkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata, setiap gerak-geri kita, tindak tanduk kita, kita disuruh ingat Allah. Kita disuruh untuk apa? Ingat Allah. Jadikan setiap pergerakan kita itu adalah sebagai pergerakan yang menjadi ibadah. Sebab ibadat ni ada 2. Satu ibadat yang khusus, semayang, puasa, baca Quran. Satu lagi ibadat yang umum. Kita duduk, dapat pahala ibadat. Kita berjalan, dapat pahala ibadat. Based on nawaitu kita. So, bila Allah mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maknanya apa? Allah kata, jangan kau pisahkan setiap kehidupanmu daripada mengingatiku. Jangan. Kerana bila manusia hidup di dunia melupakan Tuhan, membuang Tuhan, mendustakan Tuhan, mengkufuri Tuhan, atau tidak mengingati Tuhan, atau lalai terhadap Tuhan, mereka tidak akan berjaya menempuhi kehidupan yang dipimpin atau yang terpimpin akan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Dan ba kat situ juga, lil musahabah ni juga maksudnya adalah jangan pisahkan diri kamu dengan syariat. Setiap perbuatan kamu itu pastikan ia adalah daripada saranan agama. Kerana Nabi SAW tidak ada dalam ajaran syariat yang Allah turunkan pada Nabi SAW
melainkan semuanya Allah Ta'ala tunjukkan adab-adabnya, zikir-zikirnya, doa-doanya. Semua Allah dah tunjuk. Nabi SAW dah tunjuk dah kat kita. Nabi adalah Quran yang bergerak, Quran yang bernyawa, Quran yang hidup. Ya, Nabi dah tunjukkan contoh-contoh tu. Jadi bila kita baca ayat pertama saja dari surah Fatihah ni, kita akan rasa, ya Allah, selama ini apakah kita benar-benar mengingati Allah dalam setiap tindak tanduk kita? Apakah selama ini kita benar-benar melakukan satu perkara tidak mematuhi syariat yang Allah turunkan, atau bertindak tidak kerana untuk mencari keredaan Allah, atau lepas ni kita akan tengok rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kenapa di dalam Islam Nabi ajar kita nak buat apa-apa pun sebut bismillah. Hatta dalam sebuah hadis bagi Nabi SAW bersabda, kullu amrin dhibalin lam yubda'u bi bismillahi fahuwa aqta. Apa-apa saja urusan-urusan yang penting, urusan-urusan yang utama, yang kita tidak mulai ketika melakukannya dengan menyebut bismillah, fahuwa aqta, dia terputus. Apa maksud aqta? Kata Imam Nawawi rahimahullah, dia terputus daripada keberkatan, dia terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kenapa Nabi SAW mengajar kita supaya kita kena menjadi hamba yang sentiasa ingat pada Allah. Dan bila kita mula dengan perkataan bismillah tu, ba tu, seolahnya kita nak kata, ya Allah, jangan kau tinggalkan aku bersendirian dalam urusanku. Aku lemah, ya Allah. Aku tak mampu untuk mengurus segala kehidupanku secara bersendirian. Aku tak mampu untuk mengurus ujian, melaksanakan ketaatan, ataupun menempuhi cabaran, ataupun menanggung amanah ini. Melainkan kau kena bantu aku, ya Allah. Melainkan kau kena tolong aku, ya Allah. Itu sebab kenapa Allah suruh kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah. Dan ba juga dekat sini boleh difahami dengan makna isti'anah. Ada dua lah. Satu ba maknanya musahabah, berdampingan. Yang kedua maknanya isti'anah, iaitu minta tolong. Minta tolong. Allah ajar kita setiap pekerjaan kita mula dengan bismillah. Maknanya apa? Ya Allah, tolonglah aku, urusanku, hajatku. Kenapa? La hawla wa la quwwata illa billah. Sebab tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, melainkan semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Jadi daripada awal ni Allah nak ajar kita pembentukan tauhid, pembentukan akidah. Sebagai manusia, kamu adalah hamba Allah, kamu adalah makhluk Allah, kamu kena bina iman dan akidah kamu. Kamu tak boleh lupakan Allah, kamu tak boleh jauh dari Allah, kamu tak boleh susun hidup ini ikut cara kamu, kamu tak mampu untuk atur dan menempuhi hidup ini ikut kepandaian kamu, ikut nafsu kamu. Tak mampu, takkan mampu. Dan yang keduanya, Allah ajar kita supaya kita sentiasa minta tolong pada Allah dalam setiap urusan tindak tanduk kita. Inilah permulaan Al-Fatihah ini saja sudah membina tentang sifat tauhid rububiyah kita pada Allah, iaitu kita mengakui kekerdilan kita. Kita tak mampu manage sendiri, kita kena minta tolong pada Allah, kita kena berserah pada Allah, kita kena sentiasa ingat Allah. Kerana itulah sifat hamba. Kalau kita bukan hamba, kita tak perlukan pertolongan. Tetapi hakikatnya daripada awal Allah kata, mengakulah wahai manusia, engkau adalah hamba, kau tidak boleh terlepas daripada meminta pertolongan daripada aku. Ini satu benda yang kita perlu untuk mengambil pengajaran. Baik. Kemudian Allah lanjut dengan Ar-Rahman Ar-Rahim.
Kita tengok pada ayat ini Allah lanjutkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. So tadi kita dah ingat setiap amalan mestilah dimulai dengan nama Allah. Even kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi, semua bismillah kan. Dengan nama Allah tak akan berlaku mudarat, semua dengan nama Allah. Kemudian pengajaran yang kita ambil juga tadi, kita mengakui kita lemah, iaitu sifat ubudiyah, sifat perhambaan. Kita mengakui kita lemah, kita tak akan dapat kejayaan, kita tak akan dapat kekuatan dan sebagainya, melainkan pertolongan daripada Allah. Jadi kita kena sentiasa minta pada Allah. Sekarang kita nak pergi pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah dalam banyak-banyak nama Allah, yang Allah sebut dalam muqaddimah surah Fatihah ni adalah dua nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa Allah tak pilih nama-nama lain? Banyak kan nama Allah, 99 nama. Kenapa Allah tak letak Bismillahi apa lagi? Al-Hayyu Al-Qayyum ke? Tak ada. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Allah memperkenalkan sifatnya yang pertama adalah Ar-Rahman. Kemudian sifatnya yang kedua adalah Ar-Rahim. Ini menunjukkan kepada kita apa? Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala, kenapa Allah sebut Ar-Rahman dulu? Sebab Ar-Rahman adalah Maha pengasih, ya, kepada seluruh makhluknya di dunia ini. Maknanya Allah tidak akan kita panggil tidak akan berlaku zalim kepada makhluknya, sama ada dia beriman atau dia tidak beriman. Sebab Ar-Rahman adalah sifat pengasih Allah, dengan Allah bersikap adil kepada semua makhluknya. Sebab itu kita lihat orang yang kufur pun Allah bagi rezeki. Orang yang tak percaya Allah pun Allah beri rezeki. Orang yang tak beriman pun Allah bagi kepadanya kehidupan, anak pinak, harta, kesenangan. Allah bagi. Sebab Allah nak bagi tahu bahawasanya Allah Ta'ala sentiasa bersifat membuka pintu rahmatnya kepada hamba-Nya. Allah introduce, bahasa mudahnya macam inilah, Allah introduce dirinya kepada makhluknya. Siapa pun kamu kufur ke, kamu musyrik ke, kamu zalim ke, kamu taat ke, kamu apa ke, aku tetap tidak pernah menutup pintu rahmatku kepada hamba-Ku. Maknanya apa? Maknanya Allah mengajak kita. Allah mengajak. Kalau kamu kufur, tinggallah kufur. Tinggallah kekufuran tu. Walaupun kamu masih bersikap kufur, aku belum menutup pintu rahmatku ke atas kamu. Rahmat kat sini rahmat di dunia lah. Allah masih bagi peluang untuk terima taubat dia. Dia buat zalim ke, dia buat syirik ke, dia buat kufur ke, dia bunuh orang ke, dia apa ke, Allah kata aku tidak pernah menutup pintu rahmatku, yakni kasih sayangku dalam memberi rezeki kepada kamu sebagai hamba dan dalam menerima taubatku ke atas kamu, aku tak pernah tutup sehinggalah kamu mati. Full stop. Full stop. Kalau kamu mati dan kadang kamu tak beriman pada aku, kamu tak minta tolong pada aku, kamu tak sembah aku, kamu tak ibadat pada aku, full stop. No more. No more rahmat. Pada ketika itu Allah kata yang berbakinya apa? Ar-Rahim. Ar-Rahim. Sebab Ar-Rahman, orang beriman pun dapat kasih sayang Allah daripada Ar-Rahman. Orang tak beriman pun dapat daripada Ar-Rahman. Sifat Allah Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim dikhususkan kepada hamba Allah yang beriman. Hamba Allah yang Allah Ta'ala bukan sekadar kasih, Allah sayang dia. Dia satu upgrade level. Yang mana rahmat Allah ke atasnya bukan di dunia, tetapi berpanjangan sehinggalah ke hari akhirat. Tak terputus rahmat Allah ke atas hamba Allah itu dari dunianya sampailah ke akhiratnya. Sebab tu kalau kita baca muqaddimah surah Fatihah saja kita rasa macam ya Allah,
kita ni kalau tak balik-balik lagi pada Allah, kita tak insaf-insaf lagi, kita tidak, orang kata apa, tidak tinggalkan diri kita daripada menjauhkan diri pada Allah, maknanya itu bukan lagi kesalahan, bukan lagi kerana Allah Ta'ala menutup rahmatnya ke atas kita, tapi kita yang memilih untuk memutuskan rahmat itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah tak pernah memutuskan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Sebab Allah introduce dirinya dengan Ar-Rahman, tapi Allah kata, but the another level, satu level lagi dahsyat, kalau kamu nak kena kejar, adalah Ar-Rahim. Iaitu bila aku beri kasih sayang, bila aku beri Ar-Rahim, sifat penyayangku pada hamba-ku, maka mereka lebih memerlukan sifat rahmatku ini, terutamanya di hari akhirat. Terutamanya di hari akhirat. Sebab apa? Sebab di hari akhirat tidak ada makhluk yang lagi bersifat penyayang. No more. Seorang ibu kepada anaknya dah tidak ada kasihnya. Seorang bapa kepada anaknya sudah tidak ada kasihnya. Seorang pasangan pun tidak ada kasihnya. Seorang sahabat dan teman pun tidak ada lagi kasihnya. Sebab itu Allah Ta'ala suruh kita bukan sekadar mencari rahmat Allah dekat dunia, tetapi memburu rahmat Allah juga hingga ke negeri akhirat. Sebab kita lebih berhajat kepada rahmat Allah di dunia dan lebih lagi dari akhirat. Kerana di akhirat tidak ada lagi sebarang kasih sayang sesama manusia berbanding dengan rahmat di hari akhirat kelak nanti. Ini menunjukkan kepada kita betapa bernilainya kita bila memahami nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim ini. Baik. Jadi seolah-olahnya Allah nak kata, wahai orang-orang yang tak beriman, kamu still dapat kasih sayangku. Aku terima taubat kamu. Tapi kalau kamu bertaubat pada aku, kamu akan dapat rahimku. Tapi kalau kamu orang beriman, aku tetap berikan pada kamu sifat pengasihku. Rezeki Allah bagi itu. Tapi cara sayang Allah pada orang beriman berbezalah. Namun kalau kamu terus beriman sehingga kamu mati, aku beri kepada kamu satu lagi keistimewaan, iaitu sifat Ar-Rahim. Sifat cintaku kepada kamu. Okey, baik. Kemudian kita pergi kepada ayat yang kedua. Allah sebut apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita lihat kat situ Allah Ta'ala kata apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Okay, setelah Allah dah ingatkan pada kita pergantungan, keimanan kita pada Allah, beribadat kepada Allah sebagai seorang hamba, sentiasa mencari rahmatnya, memburu rahmatnya dan kasih sayangnya, Allah Ta'ala ingatkan pada kita tentang satu hakikat. Apa hakikatnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iaitu segala puji hanya senya adalah bagi milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pujian. Apa maksud pujian? Pujian ni Allah Ta'ala nak ingatkan kepada kita berkenaan dengan apa? Berkenaan pujian ni maknanya ucapan pada lidah kita. Ucapan pada lidah kita yang kita hadirkan sebagai tanda appreciate ataupun syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. So dalam ayat ni Allah ingatkan pada kita bahawasanya segala nikmat itu adalah belongs to Allah. Datang daripada Allah. Dia milik Allah. Dia bukanlah milik kita. Dia bukan milik kita. Dia pinjaman. Dia adalah pinjaman. Sebab Allah kata lillahi rabbil alamin. Segala alam ini, apa saja bentuknya yang kamu dapat lihat, yang kamu tidak dapat lihat, yang kamu nikmati atau apa segalanya,
semuanya belongs to Allah. Semuanya milik Allah. Ya, semuanya milik Allah SWT. Allah kena bagi kita faham benda ni dulu. Okey. Kalau bismillahirrahmanirrahim tadi, Allah suruh kita betulkan kita punya nawaitu kita. Nawaitu kita, niat kita nak buat satu benda kerana Allah. Kali ini Allah ingatkan pada kita pula, bila kita dah buat sesuatu usaha, dah buat satu tindakan, dah dapat dia punya hasilnya, Allah remind kita balik. Ingat, apa yang kamu dah usaha, apa yang kamu dah kecapi daripada apa kamu usaha, itu juga milik Allah. Dia adalah milik Allah, bukan milik kamu. Ya, bukan milik kamu. Ya. Maka sebab itu Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, tidak ada satu pun nikmat yang ada dekat dunia ini yang kamu nampak, yang kamu tak nampak, yang wujud, yang kamu tak zahir kewujudannya, semuanya adalah merupakan milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada pun yang terkecuali. Sama ada benda tu kamu suka, sama ada benda tu kamu tak suka, dia semuanya adalah merupakan milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dia milik Allah, maknanya Allah Ta'ala bagi kepada kita, Allah suruh kita buat apa? Bersyukur. Alhamd, bersyukur. Jadi kat sini Allah insafkan kita, Allah sedarkan kita bahawasanya kita tidak memiliki apa-apa. Kita adalah hamba yang naif. Kita adalah hamba yang fakir. Ya. Bahkan kita sentiasa memerlukan Allah secara fitrahnya. Ya, secara fitrahnya kita sentiasa memerlu pergantungan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dan Allah ingatkan kepada kita, kita ni lam yakun syai'an madhkura. Dalam ayat Quran yang ni Allah sebut lam yakun syai'an madhkura. Kamu ni wahai manusia, satu ketika dahulu adalah satu ciptaan yang tidak diingati. Air mani mana ada harganya? Satu benih yang tidak ada nilainya. Sehinggalah Allah ciptakan kamu, Allah bagi kamu itu, bagi kamu ini, lengkapkan itu, lengkapkan ini. Kemudian Allah kata, innal insana li rabbihi lakanun. Manusia bila Allah dah cukup dah semua kelebihan keperluan dia, dia mula melampaui batas. Dia mula melampaui batas. So dekat sini Allah ingatkan pada kita, ingat semuanya adalah milik Allah. Kita hanyalah hamba yang naif, hamba yang fakir, hamba yang tidak memiliki apa-apa. Dan oleh kerana itu kita disuruh untuk sentiasa bersyukur kepada Allah. Kita diperintahkan untuk sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kat sini saya nak tekankan sikit tentang satu perkara, iaitu perbezaan antara memuji dengan bersyukur. Alhamdu dengan asyukru. Apa beza dia? Baik. Ada para ulama kata perkataan hamdu, hamdalah ni dengan syukur ni maknanya sama. Okey, tapi apa makna dia? Contoh Imam Tabari kata makna bersyukur dengan memuji Allah alhamdulillah tu adalah memuji Allah dengan penuh keikhlasan. Memuji Allah dengan penuh keikhlasan, iaitu dengan cara, macam mana cara memuji Allah tu? Menyembah Allah, mentaatinya dengan kita tidak mengingkarinya dan tidak menyengutukannya. Itu maksud dia. Maknanya bila once kita cakap je alhamdulillah, maknanya apa? Maknanya kita mengakui nikmat ni daripada Allah dan kita berjanji yang kita akan beribadat, mematuhi dan menyembah Allah sahaja, dan kita tidak akan memalingkan hati kita, penyembahan kita, ketaatan kita selain dia. Itu maksud dia. Ya. Baik. Tetapi ada juga para ulama yang sebut perkataan alhamdu dengan asyukru ni berbeza.
Ada yang kata alhamdu tu adalah apa yang dilafazkan pada lidah. Manakala asyukru itu adalah apa yang ditafsirkan di dalam hati. Maksudnya syukur tu kita yakin, kita percaya nikmat ni Allah punya. Manakala lepas datang keyakinan syukur dalam hati, lidah ini membenarkan apa yang ada dalam hati dengan kita mengucapkan pujian. Alhamdulillah. Jadi dalam arti kata yang lain, pujian tu maknanya pengakuan, pengiktirafan. Manakala syukur itu adalah keyakinan yang datang daripada hati. Ya. So kalau kita dah faham kat sini, maknanya bila Allah Ta'ala menyuruh kita menyebut Alhamdulillah, maknanya apa? Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kita mengakui dengan lidah kita, dengan ucapan kita, dengan tutur kata kita bahawasanya nikmat itu adalah milik Allah. Nikmat itu adalah milik Allah dan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sebab tu syukur ni dia tidak boleh diterjemahkan hanya dengan dalam hati. Katakanlah orang buat baik kat kita kan. Lepas tu kita cakap dalam hati je terima kasih. Tapi terima kasih tu bukan kat mulut, kita cakap dalam hati. Itu tak memadai. Sebab syukur mesti dibenarkan dengan perbuatan. Syukur mesti diterjemahkan dengan perbuatan dan dengan perkataan. Dalam hati saja dia tidak mencukupi. Jadi dekat sini Allah nak ajar kita, kalau kamu benar-benar bersyukur di atas nikmat aku, kalau kamu benar-benar bersyukur di atas nikmat aku, kamu tak boleh sekadar percaya Allah adalah Tuhan, Allah adalah yang memberi rezeki. Lepas tu kita tak beramal apa-apa. Kita tak buat apa yang Allah suruh. Ini bukan syukur. Ini bukan syukur yang sebenar. Ya? Sebab tu bila hati kita yakin ini rezeki dari Allah, ini adalah nikmat milik Allah, ini adalah merupakan kepunyaan Allah, dan yang seumpama dengannya lah. Bila kita dah mengakui dengan pengakuan yang seperti itu, kita kena buktikan dengan perbuatan kita, pengorbanan kita, usaha kita untuk kita menggunakan seluruh nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu agar kita mensyukuri nikmat Allah. Ya. Jadi dekat sini Allah minta kepada kita, janganlah sekadar kamu ni mengakui aku sahaja Tuhan, kamu kata nak pahala daripada aku, kamu nak syurga aku, kamu nak aku ampunkan dosa, tapi di mana usaha kamu? Di mana usaha kamu? Allah nak tengok usaha kita. Allah nak melihat usaha kita. Dan dekat sini juga menunjuk kepada kita, Allah nak bagi satu gambaran. Ingat kan ayat pertama tadi kita bincang apa? Ingat Allah. Bismillah, sentiasa ingat Allah. Tapi manusia ni bila dia tak ingat Allah, bila dia jauh daripada Allah, bila dia lalai daripada Allah, apa yang akan berlaku? Dia akan bersikap kufur. Dia akan bersikap kufur. Okay, saya bawakan contoh di dalam Quran. Bahawasanya zikir dengan syukur ni tidak boleh dipisahkan. Berpisah tiada. Berpisah tiada. Saya bagikan contoh dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita boleh tengok tak silap saya dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah kita boleh rujuk pada ayat 152. Allah sebut apa? Fadhkuruni adhkurukum washkuru li wala takfurun. Masya Allah. Allah kata apa? Fadhkuruni, ingatlah aku. Kemudian fadhkuruni, ingatlah aku, adhkurukum, aku akan ingat kepada kamu. Washkuruli, bersyukurlah pada aku. Nampak? Allah tak kata bersyukur dulu. Allah kata ingat dulu.
Sebab tu Allah mulakan Fatihah dengan bismillah. Sebab Allah suruh kita jadi hamba yang ingat dia, kenal dia, ingat dia, ingat arahan dia, ingat larangan dia. Setelah kita menjadi hamba yang ingat pada Allah, baru kita boleh jadi hamba yang bersyukur pada Allah. Mustahil kita boleh jadi hamba yang bersyukur kalau kita menjadi hamba yang lalai. Mustahil kita boleh bersyukur kalau kita menjadi hamba yang leka. Mustahil. Sebab itulah kenapa Nabi SAW ajarkan kepada Saidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Saya tahu ramai orang hafal doa ni. Apa dia doanya? Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi ajar apa? Wahai Muaz, janganlah aku cinta kau kerana Allah. Jangan kau tinggalkan doa ni setiap kali sesudah solat kamu. Apa dia ya Rasulullah? Apa Nabi ajar? Ya Allah ya Tuanku, bantulah aku menjadi hamba yang ingat kepadamu. Zikrika dulu, bukan Allahumma inni ala syukrika. Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku menjadi hamba yang ingat kepadamu. Wa syukrika, dan juga syukur padamu. Wa husni ibadatik. Bila digabung antara ingat dan syukur, baru kita akan dapat mencapai klimaksnya. Dia punya natijah dia apa dia? Wa husni ibadatik. Ibadat yang penuh rasa manisnya, kelazatannya, kekhusyukannya. Selagi mana kita mudah lalai, mudah leka, kita akan jadi hamba yang tak syukur, kufur nikmat Allah, salah guna nikmat Allah dan sebagainya. Sekaligus kita akan hilang satu nikmat yang amat besar. Allah ambil daripada kita, Allah cabut daripada kita, iaitu nikmat kesempurnaan ibadat. Kesempurnaan ibadat. Bukan ibadat. Mungkin Allah tak ambil daripada kita nikmat ibadat, kita boleh buat ibadat. Tapi kita buat ibadat dalam keadaan kosong. Kita tak rasa apa-apa. Ya, kita tak menikmati apa-apa daripada ibadat yang kita kerjakan itu. Maka sebab itu, kenapa disebutkan fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ya. Okey, baik. Ini yang Allah Taala ingatkan kepada kita, ya. Okey, baik. Kemudian Allah kata Rabbil alamin. Allah nak bagi tahu apa? Allah adalah Tuhan bagi seluruh alam. Sebab Allah nak bagi tahu semua nikmat yang dikecapi oleh orang bukan Islam pun Allah punya. Bukan berhala mereka yang bagi. Ya, semua itu datang daripada Allah. Semua nikmat itu Allah akan hisab, Allah akan hitung, Allah akan balas. Ya, maka sebab itu kalau orang tak beriman dapat nikmat daripada Allah pun mereka tak puji Allah, tidak berkurangan pujian untuk Allah dan kedudukan kemuliaan Allah sedikit pun. Dia tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebab tu Allah mengajar kita dekat sini, jadi hamba yang ingat Allah, jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita yang dah beriman ni kena bersyukur, kalau orang yang tak beriman pun dia kena bersyukur juga. Okey, macam mana nak bersyukur pada Allah? Kita akan tengok pada ayat selepas daripada itu. Allah ajar kita tentang iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kena sembah Allah, kena beribadat pada Allah, kena minta tolong pada Allah. Tu cara kita menzahirkan syukur. Ya, cara kita nak menzahirkan, cara kita nak sentiasa menjadi hamba yang mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Jadi dekat sini saya nak huraikan sedikit berkenaan dengan apa ni? Berkenaan dengan sifat orang yang bersyukur. Berkenaan dengan jenis-jenis syukur, anwa' asyukur.
Sebab kita nak kena tahu bahawasanya dalam agama ini mengajar kita bersyukur ini dengan bermacam-macam bentuk kesyukuran. Bermacam-macam bentuk kesyukuran. Atau kita panggil sebagai martabat syukur, ya. Baik. Sebelum tu saya nak bagi apa makna syukur. Syukur ni sangat penting dan sangat besar. Syukur ni banyaklah takrif yang diberikan oleh para ulama. Cuma saya pilihlah ya sebahagian daripada takrifan yang telah diberikan oleh para ulama berkenaan dengan makna syukur. Kemudian nanti baru saya pergi kepada martabat syukur. Ya, baru saya pergi kepada martabat syukur. Baik. Supaya kita faham. Pertama, makna syukur adalah irfanul ihsan. Irfanul ihsan. Yang memberi kepada maksud, apa dia? Syukur itu diberikan takrifan oleh para ulama adalah merujuk kepada apa? Irfanul ihsan, iaitu memperakui nikmat itu dari Allah. Hati kita kena meyakini, mengetahui, mengikrarkan bahawasanya nikmat itu adalah milik Allah dan datang dari Allah. Bila kita mula sandarkan nikmat tu sebab bos ke, sebab orang ni ke, sebab ni ke, sebab tu ke, maknanya the moment kita percaya macam tu atau kita terlintas macam tu, bererti kita telah pun kufur terhadap Allah Ta'ala. Kita telah kufur pada Allah. Kufur ni maknanya kufur nikmat lah. Ya? Sebab kita tidak meyakini, menjazamkan dalam hati kita yang nikmat ni milik Allah, empunya Allah, datang dari Allah dan dia akan kembali pada Allah. Ada setengah orang, dia percaya nikmat tu daripada Allah, tapi dia tak percaya nikmat tu kembali pada Allah. Bila Allah ambil balik, dia marah. Kenapa ambil balik? Dia marah. Kenapa nak kena marah? Sebab orang yang bersyukur, dia memperakui 3 benda. Pertama, dia kata nikmat tu milik Allah. Kedua, dia kata nikmat tu datang daripada Allah. Ketiga, dia kata nikmat tu akan kembali balik pada Allah. Maksudnya Allah akan ambil balik. Tak ada nikmat yang Allah bagi kat kita yang Allah tak ambil balik. Semua nikmat itu Allah akan mengambilnya semula. Sebab tu kita disuruh baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un apabila setiap kali kita ditimpa musibah. Ya. Kemudian yang seterusnya adalah izharuha wal amalu biha. Lepas kita dah dapat nikmat, kita dah iktiraf dengan hati, kita kena gunakan nikmat itu. Beramal dengan nikmat itu untuk melaksanakan apa yang Allah suruh, apa yang Allah perintahkan dan sebagainya. Ya? Itu sifat yang kedua. Maknanya kita kena gunalah nikmat tu. Janganlah kita dapat nikmat tu salah guna ke, ataupun kita menyimpan tak guna ke, tak simpan, tak manfaatkan dia ke, itu juga dikira kita telah kufur nikmat. Ya, contoh kalau Allah bagi kita harta, kita simpan saja, kufur nikmat. Kita tak pakai, kufur nikmat. Tapi kalau kita guna je harta tu misalan, tapi sampai memboros, sampai membazir, itu juga kufur juga. Jadi kita disuruh untuk pertengahan. Belanjakan pada apa Allah suruh dan tidak menyimpannya kerana dia berlanggaran dengan apa yang Allah larang. Ya? Baik. Kemudian yang ketiganya adalah dengan melafazkan pujian dengan lisan. Ya, melafazkan pujian dengan lisan. Maksudnya kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan atas lisan ataupun di atas ucapan di kedua bibir kita. Ya. Baik. Sebenarnya saya nak tutup dengan yang terakhir tadi saya sebut tadi tentang darjat orang yang bersyukur.
Ya, martabat orang yang bersyukur supaya kita dapat termasuk dalam kumpulan hamba Allah yang seperti ini, insya-Allah. Baik, ada 3 martabat, tidak banyak. Ini yang dibahagikan oleh siapa ni? Oleh Imam Ibnu Jizzi. Al-Imam Ibnu Jizzi dia telah membahagikan pada 3. Al-Imam Ibnu Qayyim juga telah membahagikannya kepada 3. Okay, kita tengok. Imam Ibnu Jizzi kata yang pertama dipanggil syukur orang awam. Syukur orang awam. Yang kedua dipanggil sebagai syukur orang terpilih. Yang ketiga dipanggil syukur orang yang paling terpilih. Orang yang paling terpilih. Okey, kita bagi satu-satu. Pertama, syukur orang awam. Syukur orang awam tu macam mana? Iaitu bersyukur bila setiap kali mendapat nikmat bertambah. Kita dapat nikmat baru, terima kasih ya Allah. Dapat nikmat baru, terima kasih ya Allah. Naik pangkat ke, dapat rezeki lebih ke, dapat itu ke, dapat ini, kita syukur pada Allah. Ini orang awam punya tahap syukur. The lowest level of syukur. Paling bawah sekali. Pertengahan dia apa dia? Pertengahannya syukrul khawas. Syukur orang yang terpilih. Iaitu bersyukur di atas nikmat yang Allah bagi dan musibah yang Allah bagi. Sebagaimana Nabi ajar, bila dia dapat nikmat, dia kata Alhamdulillah fi kulli hal. Kalau dia dapat musibah, dia kata juga Alhamdulillah ala kulli hal. Dua-dua dia terima kasih pada Allah. Ini dipanggil syukur orang yang terpilih. Special punya orang. Tapi dia ada lagi tinggi daripada itu. Dia panggil orang yang paling terpilih. Itu dipanggil khawasul khawas. Ya, iaitu apa? Orang yang bersyukur sampai ke tahap nikmat itu nikmat fizikal tu. Nikmat sihat, nikmat makan, nikmat yang dia dapat rasa dengan jasmani dia itu telah terhijab dengan nikmat yang lebih daripada itu adalah redha Allah, keampunan Allah, kasih sayang Allah. Itu bagi dia nikmat yang sebenar. Maknanya kalau Allah bagi apa pun kat hidup dia ni, dia tak anggap itu benda yang dia cari. Dia cari satu benda yang lebih level tinggi, iaitu dia nak Allah Ta'ala sayang kat dia. Allah nak bagi apa pun, asalkan Allah sayang, dia lebih pentingkan sayang itu. Apa yang menimpa dia, dia tak ambil pot. Dia tak orang kata apa, dia terima sajalah. Dia terima saja. Jadi ini adalah satu kedudukan yang lebih tinggi sekali yang dipanggil sebagai syukur khawasul khawas. Ya, Allah nak bagi nikmat ke, Allah tak bagi ke, Allah bagi musibah ke, Allah bagi apa ke, yang penting dia boleh dapat redha Allah daripada apa benda yang Allah bagi tu, maka dia lebih melihat benda itu berbanding benda fizik, nikmat fizikal, nikmat material yang Allah beri kepadanya. Manakala kata Al-Imam Ibn Qayyim pula, dia kata darjat yang paling bawah dinamakan asyukru alal muhab. Kita bersyukur atas benda yang kita suka. Itu syukur yang paling rendah. Semua nikmat yang kita suka, kita syukur. Kita dapat anak, kita syukur. Kan? Itu pun bukan semua orang bersyukur kan. Allah bagi dia rumah, dia bersyukur. Allah bagi dia kesenangan, dia bersyukur. Itu syukur paling bawah. Syukur nombor 2 apa dia? Asyukru fil makari. Dia bersyukur dengan benda yang nafsu tak suka. Benda yang nafsu tak suka tapi Allah suka, dia bersyukur. Contoh, dia bersyukur dia boleh bangun solat malam. Dia bersyukur dia tak tidur sampai subuh sebab dia boleh bangun tengah malam. Dia syukur sebab dia boleh puasa sebab walaupun dia berlapar. Dia bersyukur, maknanya benda yang nafsu dia tak suka, dia bersyukur. Apa saja yang nafsu dia tak dapat, dia terima kasih pada Allah. Apa dia yang nafsu dia minta, dia tak tunaikan, dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Ini syukur yang tahap kedua. Syukur tahap ketiga apa dia? Allah yashhadal abdu illa mun'im. Dia sama macam tadilah.
iaitu syukur yang dia hanya melihat pemberi nikmat, bukannya nikmat. Dia bukan melihat nikmat itu, tapi dia melihat pemberi nikmat itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi itulah yang Allah Ta'ala nak kita pelajari daripada suratul Fatihah, ya. Bila kita berjaya menjadi hamba yang bersyukur, kita tidak sombong, kita tidak akan menjadi orang yang kufur, kita tak akan menjadi orang yang melampaui batas, dan kita akan sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan sambung lagi insya-Allah dalam pengajian yang seterusnya mengenai tajuk ini, insya-Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz nak tanya Ustaz. Ya. Kalau membuat sesuatu tu dengan rasa terpaksa, yang tu Rasa terpaksa. adakah terkeluar daripada perasaan syukur? Okey, kalau kita mengerjakan sesuatu perkara itu dalam keadaan kita memaksa, kita kena tengok apa sebab kita memaksa. Dia bukan bila kita memaksa je berarti kita tak bersyukur. Contoh saya bagi. Kalau kita contohnya kalau kita memaksa diri kita sebab kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah, itu sebenarnya syukur. Sebab kita nak force nafsu kita supaya taat pada Allah. Itu tak ada masalah. Macam menjinakkan hati lah, menjinakkan. Sebab itu adalah proses. Itu adalah proses untuk kita menjadi hamba yang taat. Cuma kalau siapa yang dah sampai darjat yang kita panggil darjat yang mukhlisin apa semua ni, yang ni mereka dah tak perlu paksa dah, memang mereka tu sendiri volunteer menjadi. Tapi kadang Ustaz, kalau macam kita buat tu terpaksa, macam datang pula tak ikhlas. Kalau kita buat benda tu, okey, dia ada terpaksa yang sampai kategori macam tu lah. Contoh kita buat tu sebab kerana contohnya bukan lagi kerana Allah, tapi kita buat tu sebab nak ambil hati orang tu lah. Kita terpaksa buat, contoh lah ya. Contoh. Yang tu barulah dia termasuk di dalam terpaksa yang tak termasuk dalam sesuatu yang diberikan ganjaran dia. Sebab dia punya tujuan yang sebenar dia tu sudah pun tersasar. Macam ni lah yang Ustaz kata tadi, apabila dapat bangun malam, itu adalah satu kita bersyukur. Ya, betul. Dapat bangun malam. Okay? Dan dia ada masanya, malahnya. Betul lah. ada masanya kita rasa malas. Tapi once kita force, sebab kita kata tak boleh, Allah dah bagi aku nikmat semua, kita buat juga, itu okey, it's okey. Tapi kalau macam contoh, aku malam nak bangun malam, tapi kita teringat, kawan kita bangun malam, contoh dia bangun malam, nanti kalau kita tak datang, misalnya kita janji dekat masjid ke apa, andai kata kita tak datang, nanti dia tahu pula kita tak bangun, contoh. Pada ketika itu kita bangun juga untuk memaksa, dia kira tak dapat apa-apa lah. Sebab dia bangun tu bukan lagi kerana Allah. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Nanti kita bagi tahu lah. Okey, baik. Kita akan buat ni sambungan ni. Baik, insya-Allah. Terima kasih. Sama. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Recording stopped. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey.
Okey, terima kasih semua yang hadir secara live saya pada petang ini. Moga-moga kita mendapat banyak manfaat dan faedah daripada apa yang telah saya kongsikan tadi, insya-Allah. Ya, ingat, jadi hamba Allah yang sentiasa membetulkan niat, jadi hamba Allah Ta'ala yang sentiasa mengisi hidup kita ni dengan zikir, mengingati Allah, minta tolong pada Allah, ingat Allah, ya. Dan setiap tindak tanduk kita usahalah mana yang kita boleh. Ya, memang ada masa kita akan lupa, itu tak boleh nafikan. Ya. Kemudian jadi hamba yang alhamdulillah rabbil alamin, yang sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah. Ya, sebab Allah tak pernah lupa dan alpa untuk memberi nikmat pada kita, dan kita wajar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda kita ini memperakui nikmat ni milik Allah. Ya, dia berhak untuk memberi, dia berhak untuk menahan, dia berhak untuk mengambil. Jadi sebelum Allah ambil, baik kita bersyukur. Sebelum Allah ambil, Allah tahan, baik bersyukur. Sebab Allah dah janji dah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, Allah akan tambah. Allah Ta'ala akan bagi, Allah akan kekalkan. Wala in kafartum. Yang takutnya kalau kufur saja. Ya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satun Lisa. Ada rakaman ni, ada rakaman Satun Lisa. Nanti DM Ustaz. Ustaz tak sempat tengok siapa yang DM tadi. Kejap lagi Ustaz tengok, ya. Ustaz share insya-Allah. Dia boleh follow, siapa yang belum follow, supaya nanti next kelas kita boleh update lah, insya-Allah, daripada masa ke semasa, insya-Allah. Ya. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Apa ni, share Ustaz tak sempat nak join, ada check up tadi. Oh, Cik Hidayah. Okey. Nanti DM Ustaz, ya. Okay, yang dah follow tu insyaAllah, kalau nak rakaman, DM Ustaz, Ustaz share balik rakaman. Pasal Ustaz ada nak try nak repost balik, tak boleh. Ada rakaman Pelangi, ada, insyaAllah ada. Okey, selamat petang semua. Assalamualaikum.